Okey, kembali dalam Nindia 3.0 untuk segmen yang kedua. Yep. Okey. Segmen kedua ni dibawakan oleh Si Kasut Bola. siapa dia? Ni tengah explore ni Okey, dalam okey. Instagram dia. Dia ni establish pada tahun 2022. Masa tu zaman era Covid lah. Tapi dia jual kasut bola melalui dalam online lah. Ada yang ready stock, ada yang pre-order. Installment dia bagus. Kan, ada installment Ada installment. Dia via Atome, Okay. SPay Later, lepas tu GrabPay. So bila masuk Instagram dia pun banyak kan tengok player-player pakai kasut bola. Anda boleh pergi ke Si Kasut Bola di Instagram. Jadi anda boleh tengoklah banyak produk-produk bola yang ada dekat situ. Betul. Jadi apa pun terima kasih kepada Si Kasut Bola kolaborasi bersama dengan Nindia 3.0. Okey, Yep. next. Alright. Okey, kita nak sembang segmen yang kedua. Segmen yang kedua ni lebih kepada cerita bola sepak Malaysia pada ketika inilah. Kalau kita lihat dalam Cerita-cerita terkini lah. terkini, saya kena berikan kredit kepada MFL dan juga keluarga bola sepak dia. Bagaimana stadium negeri di Kuching yang sebelum ini Suram. so-so. Suram dulu, so-so, tapi berjaya menarik minat hampir puluhan ribu. Juga di MPPJ, Selangor, Betul. JDT saya cakap lah. So kemeriahan Piala Malaysia ini, walaupun dalam keadaan bola sepak kita ada up and down, masih lagi orang sayang ni. Ya, memang saya setuju sebab kalau kita bercakap pasal tim yang macam contoh macam Kuching kan, pada saya tim ni mungkin dibina 2-3 tahun setelah coach Adi Sharin ambil alih untuk pasukan Kuching kan. So kita boleh tengok bagaimana result yang diorang diorang dapat last year pun bukanlah kata satu result yang teruk tapi bagus. Tapi tahun ni kita tengok tempat ketiga, lepas tu diorang layak ke Piala Malaysia. Jadi saya rasa bukan saja pasukan tapi penyokong. Kerana yang terakhir sekali ketika diorang jumpa Selangor, saya terkejut abang. Saya tengok masa saya lepak kedai mamak. Saya tengok ada couple ni pakai baju jersey Kuching. Kuching City. Kuching City. Maknanya orang kata masih lagi ada yang pakai baju Pride kan. Pergi macam hari biasa pergi jersey kan. Ya. So jadi kita rasa benda tu masih lagi lah, kata maksudnya sokongan peminat ni memang masih lagi ada lah, kalau abang tanya saya. Sebab yalah bukan saja Kuching, mungkin tim-tim lain pun masih lagi ada yang orang kata dah hype fan dia kan. Jadi nak kata bola sepak kita ni malap, tak ada lah pada saya. Belum lagi. Kemeriahan tu masih ada. Masih lagi Malap ada. untuk saya bola sepak takkan malap. Sebab kita tahu bola sepak ni adalah sukan yang semua orang suka. Even perempuan pun tak tahu pasal bola pun akan tetap di stadium. Betul. Kan? Jadi untuk saya kemeriahan tu ada. Cuma bergantung kepada pasukan. Adakah pasukan itu berjaya ataupun tidak. Saya rasa kredit pada pasukan Kuching contohnya, sebab kita tahu pasukan Kuching punya performance lately ni memang bagus, dan itu secara langsung akan panggil penonton datang lah. Dan kemeriahan tu seperti saya katakan tadi lah, takkan pernah hilang sebenarnya. Cuma keyakinan sebuah pasukan tu harus diberikan kepada penyokong, itu je akan membuat penyokong semua datang sebenarnya. Malaysia merekodkan jumlah kehadiran penonton paling ramai negara kedua dalam Asia Tenggara. Jadi siapa kata Malap lah. Tak ada apa kata. malas tengok bola lah kan. Dia tak ada sambutan lah apalah. Cuma yang malas tengok bola ni sebab gangster. Ya, tu pasal. Betul. Tu pasal. Ada elemen-elemen lain. Dulu zaman you all main pun tak ada lah sampai teruk sampai tahap. Dulu kalau bertanya saya, mungkin biasanya baling batu kat bas lah. Itu ada lah kan. Kalau contoh dulu kalau Selangor kan nak pula pergi dekat Perak kan, lepas tu rival kan. Betul. Kan baling batu itu je. Tapi itu pun jenis baling batu cuci tangan batu- kan. batu dah dia tak tak ada ada dah. kata dia open macam tu kan. Ya. Dia tak ada orang Baling kata batu sorok tangan. Sekali ayat tu begitu. Tapi itu baling batu bang. Saya kena terbalik lori. Kelantan. Kelantan. Tapi itu adalah salah satu kemeriahan juga. FRU, betul. Itu salah satu kemeriahan juga. Walaupun kita time tu kita sebagai pemain kita hadapi satu situasi yang menakutkan, tetapi bila fikir-fikir balik, itu adalah kemeriahan bola sepak sebenarnya. Walaupun benda itu tidak bagus dalam bola sepak, tapi
saya rasa time tu kita dapat rasalah suasana sebagai pemain. Ramai stadium diorang sampai boleh macam tu sebab fanatiknya dalam bola sepak. Sebab kita nak mendidik orang, especially saya selalu tekankan bagaimana parents ni akan bawa anak-anak pergi tengok bola. Anak-anak ni minat bola. Apakah dia akan dihidangkan dengan cerita-cerita something ni semua ni? Pasal sebenarnya fans ni pun adalah satu industri player. Betul. Mereka pun menyumbang kepada industri bola sepak kan. Cuma apabila mungkin tak tahu zaman Rudy sempat ada Ultras ke? Asalnya belum lagi. Belum lagi kan. Zaman adik ada Ultras. Kita boleh lihat bila beradanya Ultras ni satu fenomena baru dalam fans ni kan. Cuma ada disebabkan segelintir yang orang kata tidak menjaga tata susila tu yang membuat Ultras ni dicop sebagai tak bagus. Tapi pada saya kalau kita lihat Ultras Melaya, kita pergi buat Ultras Melaya, kalau mereka tak ada dalam stadium bermakna macam tak bermaya stadium tu. Betul. Dia macam Abang Hafizah selalu keluarkan kata-kata kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Itulah yang jadi. Wah, apa-apa pun Abang Saya Hafizah lah. Apa-apa pun Abang Hafizah. Mana ada. Cerita Lawyer saya ke? dalam poket dia. Masa depan panjang dia. Tapi saya tadi masa nak masuk studio tadi pun saya kata dah. Setakat ni diorang ni masa depan cerah. Saya dah In the beritahu. list. In the list. Alhamdulillah. Itu cerita pasal kita nak budaya gangsterisme ni, budaya cukup lah, drugs apa semua ni kita cukup. Tambah sikit. Kalau ikut sekarang ni, kalau dulu kita di England kita dengar hooligan, ingat hooligan fans. Mereka pun dah tak ada dah. Kan? So zaman moden, bola sepak moden tu seharusnya tak ada lah gangsterism. Tapi sebenarnya saya bang bila cerita pasal penyokong ni saya sangat tertarik dengan culture di Japan mana anak saya pernah main dekat Japan. Kita nampak culture dia orang, even parents dan juga penyokong dia orang, satu culture yang saya rasa patut kita penyokong-penyokong kita tirulah. Di mana tak kisahlah pasukan itu kalah ke menang, sudah tentu mereka akan sokong lah, tapi bila kalah dia orang still lagi dengan dia orang tetap jaga tertib diorang di stadium kan. Dia tak suruh coach berhenti, tak ada. Kan. Sekarang ni Tak ada serang tengah training. Ya dulu pernah kan. Selangor tu kan pernah training. Okey. Ada beberapa maklumat yang sebab saya bila faktor usia ni masuk 40 lebih ni kan, masuk 50. Kena pakai kacamata. Jangan sombong. Okey, Malaysia akan dapat satu slot auto ke ACLE dan juga ACL2 menerusi ranking AFC. Dan ia juga bergantung kepada prestasi klub yang kita bincang tadi ni. Semua benda ni kena main peranan. Dia ada related. Kalau tak main peranan saya rasa susah lah. Susah, betul. Okey, mungkin Rudy kita lihat perkembangan saingan liga pada ketika ini, JDT, Selangor, KL, Kuching, Terengganu. Macam mana kita suka untuk memperkatakan tim-tim yang di atas ni? Anda melihat persaingan setakat ini kerana jarak mata tu tak berapa jauh. Ya memang kalau kita tengok untuk persaingan dalam 5 pasukan lah yang abang cakap tadi kan, memang pada saya kalau kita diorang nak kejar JDT tu memang diorang yang jauh lah. Tapi kalau kita nak tengok tempat kedua sampai tempat kelima ni, saya rasa sebab point dia dekat, masih lagi ada chance. Masih lagi ada chance. Siapa pun masih lagi ada chance lah. Even kalau kita tengok nombor 6, nombor 7 pun, kalau tengok carta liga kita pun tak adalah jurang mata tu jauh tak ada. Kan? Tapi saya rasa kemeriahan tu memang bagus lah untuk pasukan, untuk orang kata, sebab kadang-kadang bila masuknya pusingan kedua ni banyak tim dah orang kata macam makin improve, sebabnya ada penukaran pemain kan. Tapi ada juga pasukan yang buat penukaran pemain pun ada juga mempunyai masalah. Sebab kalau kita tengok ada yang orang kata awal-awal dah orang kata macam tak deh menang apa semua kan. Benda tu pun sikit sebanyak mengganggu pasukan, penyokong kan. Sebab kadang-kadang ada juga, kadang kita telefon member kan, coach kan tanya kan, dia borak kan, macam ni, penyokong nak macam ni kan, management nak macam ni. So jadi benda tu pun tak bagus lah untuk diorang lah, untuk tim diorang kan. Jadi kalau abang tanya saya pasal Selangor, Kuching, KL, Terengganu, saya rasa diorang sekarang ni dalam track dalam track yang bagus. Sebab ini yang kita nak tengok sebenarnya bola sepak kita. Kalau you nak cakap pasal JDT, memang tak ada tim pun boleh lawan. Dan tak boleh kejar lagi dengan poin yang apa yang diorang ada sekarang. Tapi untuk 4 tim ni memang saya rasa satu persaingan yang bagus lah. Sebab contoh kita tengok Selangor main dengan Kuching, bagaimana penonton, quality game, lepas tu pace bola dengan laju. So kita yang tengok dia terhibur. So even penonton, walaupun contoh kalau macam Kuching, even pun dia orang kalah, saya rasa dia orang pun still happy balik. Betul tak? Sebab dia dapat result yang macam tu pun puas hati. So even you bayar pun tiket, so still lagi happy lah. Seronok tengok. Seronok. So nak benda-benda macam tu lah pada saya. Seronok tengok referee malam tu.
Oh, tu dah topik lain lah tu. Topik lain lah tu. Dah bila dia datang ambil lah. Sonok. Ada sonok, ada tak sonok. Seronok untuk tim yang menang lah. Tak seronok untuk tim yang kalah lah. Saya patut pergi tengok VR. Patut dia boleh bagi yellow card pun boleh. Insiden tu. Free kick lah, at least free kick. Ha? At least sebabkan percuma. Ada nak komen? Tak mau komen. Tak mau komen tak apa. Tahu. Tak mau kan? Tak mau komen. Saya komen. Sebab saya datang saya komen. Dia sikit-sikit lah. Sikit. Okay. Dia sekarang ni yang jadi pertikaian dia bila ada VR sebenarnya. Kalau dulu tak ada VR, kita tak ada pertikaian juga. Sebab kadang-kadang dalam satu situation tu, bila sekali jalan tu mungkin yellow card. Betul. Tapi bila ada VR jadi red card. Itu yang jadi pertikaian sebenarnya. Ada baik VR ni, ada yang tak baik VR ni. Saya tak marah sebab apa VR ni. Saya daripada awal episod lah saya kata. Kita dah buat dah topik tu kan. Bila kamera ada, Benda ada. pakailah. Betul. Daripada letak pakai tu orang soal. Macam CCTV lah. Ada kejadian, kena tengok CCTV. Betul. So peranan tu ada lah. Mahal beli benda tu. Itu episod ke-20 pun benda tu sama kita akan cakap dia. Okay. Baik. Mungkin melihat hendak atau tidak realitinya kita kena bicarakan tentang bagaimana kecemburuan pasukan ke atas Kim Panggun dan juga Selangor pada ketika ini. Ada yang mengatakan bahawa pasukan mana yang nak kalah? Siapa yang nak kalahkan? Dik, Kim Panggun dan juga Selangor. Dia sebenarnya bila seseorang jurulatih itu memegang pasukan Selangor ni, dia akan ada satu orang kata harapan yang tinggi daripada semua orang, bukan sahaja daripada penyokong Selangor sendiri, even daripada penyokong daripada luar Selangor pun, sebab title Selangor tu daripada dulu lagi bang. Nama besar, satu nama besar. Selangor itu adalah nama besar. Kalau dulu bukan Johor. Kan? Dulu adalah Selangor. Tetapi sekarang kita tahu Johor berada di atas dan Selangor. Jadi bila Kim Panggun dengan status dia sebagai ex bekas jurulatih Malaysia, sudah tentu status dia bersama dengan Selangor tu, harapan dia orang Nanti. Dan kemasukan beliau dalam waktu yang tepat, di mana Selangor sebelum kehadiran beliau tu kita nampak agak terumbang-ambing, agak merundum. Tapi bila kemasukan beliau tu kita nampak direct menang. Kan? Jadi untuk saya satu perkembangan yang bagus dengan bajet Selangor tu orang tak boleh pertikaikan lagi lah. Sebelum ni orang pertikaikan Selangor bajet besar tapi tak ada result, tak ada apa, tak ada itu, tak ada ini. Jadi bila adanya Kim Panggun ni dengan satu result yang saya rasa bagus untuk pasukan Selangor dan status tu, dan dengan kualiti Kim Panggun tu, saya rasa bertepatan lah dengan status Selangor sekarang. Bajet besar, Zakwan sebut dia bajet besar. Takkan bajet tak besar kan. Rudy Ramli pernah main kat situ Selangor, mana ke? Kan? Main Jerman tu. Pasal bajet orang tu tunggu-tunggu kan. Betul. Sebab kita tu gaji bayar on time kot. Tu rasa okey kot. Masa zaman awak, zaman korang main on time. Paling tidak lewat pun seminggu. Tapi sebenarnya susah jugalah. Even orang cakap kalau letak siapa pun sebagai jurulatih, kalau tim tu tak jadi, tetap takkan jadi kan. Dia sebenarnya tak bergantung harap sangat pun kepada seorang jurulatih. 100%. Dia kepada management juga, kepada keseluruhan. Okey, apa keseluruhan tim lah kan. Jadi bila keseluruhan Macam tim ada benda tu. Macam ada benda nak pusing. Macam keseluruhan tim tu memanglah keseluruhan tim ni mungkin ada, sekarang ada berapa tim? 14 13. Okey, kita ambil tim yang ke-9, negeri 9. Okey, saya terkejut. Saya terkejut sebab saya baru berhubung, baru berborak dengan dia. Tiba-tiba dia umum meletakkan jawatan. So malam tu pun saya ada jumpa orang. Kita pergi game tu kan. Game tu pergi. Saya tak pernah, jarang dah lepas last zaman Zakwan lah. Saya pergi Paroi. Syukur hari kita pergi Kita orang pergi tengok Syukur Hari. Tak Roger pun. So kawasan saya tu. Betul juga kan. Tapi masa tu tak penting pun. Tapi kita lepas habis game kita pergi PBNS. Kita pergi BBS. Tapi tahun ni saya tak masuk stadium lagi. Okay. Elok lah tak Roger pun. Okay, sahabat kita ni, ada yang mengatakan bahawa Nizam tak tahan dengan tekanan penyokong Negeri Sembilan. Saya pula menyatakan bahawa why not sampai habis mesin lah. Betul. Mungkin kalian mempunyai pendapat tentang mungkin Abang Nizam mempunyai pendapat, mungkin Maden
kita punya director Fakri. Fakri yang orang ni 9 yang 9. tiba-tiba lepas Nizam Jamil umum dia letak jawatan dia kata dia datang orang sekolah Selangor. 9. Ya. Macam mana lalang ni? Okey, macam mana? Saya rasa yalah sepatutnya memang betul kalau kita tengok kalau setiap kali Coach Nizam Jamil di Temu Ramah kan, kalau kita tanya ramai, saya pun baca, kadang-kadang saya baca jugalah apa komen-komen orang kan, sebab benda tu semua orang fikir trust the process. Yalah, you baru ambil team, sepatutnya penyokong management sepatutnya dia kena ikut proses lah. Kan, sebab kalau contoh Coach Nizam dia ambil tiba-tiba you nak menang semua tiap game, tak boleh. Sebab memang betul awal-awal tu kita tengok team memang baik lah. Betul. Even though kalau saya rasa jumlah penonton paling ramai pun memang Negeri Sembilan lah, catatan paling tinggi. Tapi kalau kata dari segi performance memanglah lately ni memang kita tak boleh akui lah, memang saya rasa dalam keadaan struggle lah. Mungkin saya rasa mungkin dari segi pemain ke kan, percaturan pemain mungkin juga kan. Saya suka point tu. Okay. Kan, mungkin percaturan pemain selepas apa yang Nizam Jamil hilang, saya rasa mungkin itu sedikit sebanyak mengganggu taktikal dia lah. Dan untuk overall lain tu saya rasa dia jurulatih yang bagus. Yes. Saya memanglah kita pernah kawan dengan Betul, dia kan. betul. Dan kita tahu macam mana yang saya rasa mungkin dia ada filosofi dia sendiri. Dan kita duduk sini pun Dek, Bang. Yep. Kita duduk di sini pun bukan menyatakan bahawa sebab kita baik dengan Nizam Jamil. Tak ada, kita tengok, kita nampak kita betul nampak. reality. So, Kita ni boleh- kita bercerita dari naluri hati kita. Fakta. Bahawa kita rasa why not dia teruskan je. Zakwan yang mungkin disebut-sebut sebagai penolong jurulatih Negeri Sembilan yang baru. Ada kerja kosong? Mungkin ada bajet baru untuk Negeri Sembilan. Dia berbalik kepada kontrak kita sebelum kita ambil pasukan. Dah tentu kita paling kuat pun kita akan ada setahun kontrak. So bila kata kontrak setahun tu kita diberi mandat selama setahun lah. So untuk saya dalam situasi Coach Nizam Jamil ni, saya tak rasa dengan kerelaan hati 100% dia Betul. untuk meletakkan jawatan. Sudah tentu dia sayangkan pasukan sebab apatah lagi dengan pemain-pemain yang ada pada tahun ni atas daripada pemilihan beliau juga. Kan? Jadi bila peletakan jawatan beliau tu memang agak terkejut lah untuk kita. Dan kita dah dalam bola bang. Kita dah dalam bola sepak, kita tahu macam mana pressure, tekanan dia dalam bola sepak ni. Dan saya tahu tekanan yang beliau hadapi tu bukan saja daripada penyokong. Saya rasa mungkin juga daripada pengurusan. Kan, itu tanggapan saya lah, pendapat saya, jangan marah pendapat saya. Jadi untuk saya pressure tu mungkin yang saya rasa untuk Nizam Jamil, saya rasa dia mengambil satu tanggungjawab yang berani. We respect dia punya Kita respect. Keputusan. Kita respect. Bila kita respect tu kita kena tanya juga orang Negeri Sembilan. Macam mana pendapat Encik Zahtan sebagai orang Negeri Sembilan? Tak macam tadi Zakwan dah bagi tahu kan, of course bila dia ambil satu jawatan tu dengan orang kata kontrak yang setahun tu, of course dia kena ada KPI dia. Kan, dia kena ada, dia kata orang kata perjanjian dia apa. Tapi pada saya mungkin dalam masa setahun tu dia sepatutnya diberi peluang habiskan setahun lah. Kan? Sebab saya rasa KPI dia top 5. Itulah tapi tak habis belum lagi habis season, season tak habis lagi. lagi belum habis Betul. season. Ya. So kalau sekadar top 5 rasa saya biar dia leave it Habis sampai lagi. end of the season. Lepas tu kita tengok kalau dia tak boleh top 5 dan barulah tindakan ataupun desakan tu diambil. Cuma kalau kata dia nak fans ataupun pengurusan nak mengkaji ataupun nak menilai dia atas dasar mula-mula okey sebelum tu mula-mula start liga okey, sekarang dah tak okey. Dia kena kaji pula tim-tim yang lain. Tim-tim yang lain kemungkinan mula-mula diorang tak bersedia. Selepas bila liga tu berlangsung, mereka makin bersedia dan mungkin ada suntikan yang lain pun membuat mereka lebih baik daripada sebelum awal-awal liga. So tidak adil bagi saya untuk desakan diletakkan kepada Nizam Jamil. Tapi saya pun rasa macam kalau kata dia dah letak jawatan tu atas dasar pilihan dia sendiri, so kita kena menghormati pilihan dia lah. Tapi saya sebagai rakyat Negeri Sembilan, saya kecewa lah. Pasal Tapi jangan risau dah. K-Devon akan balik. dengan Dengan tu saya boleh bagi masa saya sikit lagi sikit saya lagi dapat tak? confirm. Tapi kalau contohlah anda kata kalau coach lain ambil alih, adakah benda ni akan jadi sukses? Betul tak? betul. Sebab benda ni yalah, siapa-siapa coach yang ambil alih pun memang satu tanggungjawab yang besar, lagi besar lah. Sebab you akan ambil team. Dan result tu macam mana? Siapa yang masuk dalam bola ni nak kalah. Ya, betul. Kan? Cuma Bukan semua orang boleh jadi macam Michael Carrick kan. Masa sekarang. itu saya setuju.
Maka Carrick tu setuju. Tapi sekurang-kurangnya untuk saya Coach Nizam Jamil ada buat perubahan lah. Betul. Perubahan dari segi penonton datang ramai dan kita nampak pada awal itu Ada impact dia lah. ada impact dia lah daripada tak ada impact langsung kan. Kedatangan beliau ke Negeri Sembilan Kalau tu. tanya abang, player tu untuk second window hari tu patut dia touch up sikit lagi. Saya setuju. Betul dia? Betul. Dia ubah sikit dah 5 orang. Kan? Dia Tapi berbalik kepada macam mana pun kita sebagai jurulatih bang, kita depends on kita punya pengurusan juga. Kita nak play itu, kita nak play ini. Sama ada budget ke, peruntukan ke, dibenarkan budget ke juga. tak tapi hang nak menang. Itu pasal. Itu masalah dia. Itu Tapi kalau persoalan dia. tengok balik, contohlah Negeri Sembilan kan, bukannya kata tim tak bagus pada Betul, saya. betul. Betul saya cakap. Ada quality Cumanya, player. kalau kita tengok setiap perlawanan yang diorang main kan, striker dia pun mungkin tak boleh nak score gol. So mungkin Coach Nizam sepatutnya, pada saya lah, Betul, pendapat betul. saya tak mungkin kau kena cari Satu yang striker yang bagus, yang boleh score gol. Memang bukan saya cakap Jose So tak bagus. Betul. Tapi dia seorang player yang buat kerja, tapi dia tak dapat sentuhan untuk jadikan gol saja. Finishing tu tak ada. Finishing dia tak ada. Itu je. Dia tak macam Zako Azhar dulu. Panggul dia meletup. Panggul dia meletup. Itu yang ACL 5 kali tu. So, tapi tu sebenarnya itu 5 kali ACL tu memang patut kena share juga tu. Experience tu. Kita akan berehat. Legend tu. ACL dia ni, yang menariknya, Sikit lah besok lepas ni. ACL dia ni, dia seorang je tanggung. Betul. Okay. Tak 5 kali tu. Mungkin orang tak tahu. Dalam dunia ni tak tahu ada player tak macam tu. ACL, dia tanggung sendiri. Dia lah buat rehab, dia lah buat ni. Kos. Dia sendiri. Kita berehat seketika. Saya Kerana saya pun rasa macam saya nak ACL perut dah ni. Kita berehat seketika. Buang puasa. Kita Buang kembali puasa. selepas ni dalam India 3.0.